Tapi kata Umar Al-Khattab, kalau Ibnu Abbas tu sama umur macam kami, nescaya tak ada seorang pun antara kami yang boleh challenge ilmu dia walau 1/10. Dia seorang budak yang begitu rajin belajar. Daripada kecil lagi dia pergi ke masjid mendengar Nabi belajar, dia serius ambil nota dan sebagainya, sampai dia jadi antara perawi yang terbanyak sekali, antara yang terbanyak menghimpunkan hadis. Bila dikaji kenapakah Ibnu Abbas umur baru belasan tahun tapi dah jadi alim besar, sebabnya dia ni kalau dengar siapa-siapa sahabat yang ada simpan hadis, dia akan segera mendatangi sahabat itu. Bila dia sampai ke rumah orang tu, dia ketuk pintu, katalah orang tu tak jawab, dia akan tunggu sampai orang tu jawab. Mungkin orang Arab siang tidur panas kan, dia tunggulah depan rumah sampai orang tu ke asar akan bangun, buka pintu tengok ada Ibnu Abbas. Dia tak nak ganggu privasi. Dia pun tanya, kenapa ente datang? Oh, saya dengar tuan ada hadis satu pernah dengar pada Nabi di bawah pokok kurma gini-gini. Ya ke tidak? Kata Allah, Ibnu Abbas, awak sepupu Nabi, setakat nak dapat hadis, beritahu je bila-bila. Saya boleh datang ke rumah, saya boleh beritahu, tak pun maghrib kan kita jumpa di masjid. Apa jawab Ibnu Abbas? Jangan. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dia kata tak boleh. Ilmu ini harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Baik tu kalau tuan-tuan nak berkat, guru ni, tuan-tuan jangan suruh dia mengajar sini. Tuan-tuan pergi ke rumah dia. Oh berkat. Mana nak panggil penceramah pun, datang Kuantan je. Tak payah ajak datang sini. Itu contoh. Jadi itu contoh. Jadi itu yang menjadikan Ibnu Abbas ini ulama besar di kalangan sahabat. Sebab dia orang yang memburu ilmu. Kepada tuan-tuan yang dah berumur pun, tidak terlambat juga untuk jadi pemburu ilmu.